Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Nuriman Adham bin Nur Azmi. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tengkira 1 dan kod sekolah saya ialah MBB 2040. Pada hari ini, saya ingin berkongsi ulasan mengenai sebuah buku yang telah saya baca yang cukup menarik dan syarat dengan motivasi, iaitu Arkitek Jalanan karya Temeh Abdullah. Buku ini diterbitkan oleh Imam Publications pada tahun 2016 dan merupakan sebahagian daripada siri autobiografi penulis yang mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang pelajar seni bina di luar negara. Namun, jangan risau jika anda bukan seorang pelajar seni bina, kerana kisah ini bukan sekadar mengenai dunia seni bina semata-mata. Ia sebenarnya adalah sebuah kisah tentang perjuangan hidup, pengorbanan, keikhlasan dalam mengejar impian dan pergantungan kepada Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Sejak diterbitkan, Arkitek Jalanan telah mendapat sambutan luar biasa kerana ia menyentuh hati ramai pembaca yang pernah mengalami tekanan akademik, dilema dalam hidup serta cabaran dalam mencapai kejayaan. Jadi, mari kita selami lebih dalam tentang kisah luar biasa ini. Arkitek Jalanan mengisahkan tentang Temeh Abdullah, seorang pelajar seni bina yang sedang menuntut di luar negara. Namun, kehidupannya tidak semudah yang disangka. Temeh berhadapan dengan cabaran kewangan yang besar apabila dia tidak dapat menanggung yuran pengajiannya kerana isu kerajaan yang tidak berjaya. Keadaan ini memaksanya untuk mencari jalan sendiri bagi meneruskan pengajiannya, termasuk dengan mengambil pelbagai kerja sambilan demi menampung perbelanjaan harian dan akademiknya. Selain cabaran kewangan, Temeh juga menghadapi tekanan akademik yang berat. Sebagai seorang pelajar seni bina, dia perlu menghabiskan banyak masa menyiapkan tugasan dan projek yang menuntut ketelitian serta kreativiti. Dalam perjalanan ini, dia bukan sahaja perlu menghadapi cabaran akademik tetapi juga menguruskan emosinya yang kadangkala dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Ia sering mempersoalkan keputusannya dalam hidup. Adakah ini jalan yang betul? Adakah dia layak menjadi seorang arkitek? Dalam kisah ini, Temeh bertemu dengan pelbagai individu yang memberikan pengajaran penting dalam hidupnya. Salah satu yang paling memberikan impak ialah watak abang arkitek. Seorang arkitek berpengalaman yang menjadi mentor kepada Temeh dan memberikan banyak nasihat tentang kehidupan dan keikhlasan dalam berkarya. Dengan kecekalan, keimanan dan doa, Temeh akhirnya berjaya mengharungi cabaran hidupnya. Namun, perjalanan kejayaannya tidak berakhir di situ. Selepas bertahun-tahun berjuang, ia akhirnya berjaya menamatkan pengajiannya dengan penuh kepuasan dan rasa syukur. Tetapi, apa yang lebih penting daripada sekadar mendapatkan segulung ijazah, Temeh sedar bahawa nilai sebenar dalam perjuangan bukanlah pada kejayaan akademik semata-mata, tetapi pada perjalanan yang telah membentuk dirinya menjadi seorang insan yang lebih kuat, matang dan lebih menghargai setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Pada akhirnya, Temeh menyedari bahawa setiap ujian yang dia hadapi adalah satu bentuk tarbiyah daripada Allah untuk menjadikannya seorang insan yang lebih baik. Kejayaan bukan hanya tentang mencapai matlamat yang kita impikan, tetapi juga tentang bagaimana kita berubah dan berkembang sepanjang perjalanan itu. Buku ini mengangkat beberapa tema utama yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Perjuangan dan kecekalan menjadi tunjang utama. Temeh menghadapi pelbagai cabaran akademik dan kewangan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Kisahnya membakar semangat sesiapa sahaja yang sedang mengejar impian. Selain itu, keikhlasan dalam berkarya ditekankan. Buku ini mengingatkan kita bahawa melakukan sesuatu dengan hati yang tulus lebih bermakna daripada sekadar mengejar pujian atau wang. Pergantungan kepada Allah juga menjadi elemen penting. Dalam saat sukar, Temeh belajar bahawa dengan doa dan usaha pasti ada jalan keluar. Tidak ketinggalan,
persahabatan dan kepercayaan. Sokongan daripada rakan dan mentor banyak membantunya, membuktikan betapa pentingnya hubungan baik dengan orang lain. Akhir sekali, buku ini membuat kita berfikir tentang tujuan hidup. Tidak semua orang tahu hala tujuan mereka sejak awal, tetapi perjalanan penuh cabaran inilah yang akhirnya membawa kita apa yang benar-benar bermakna. Sebuah bacaan yang bukan sekadar cerita, tetapi satu refleksi tentang kehidupan. Selain itu, buku ini penuh dengan pelajaran dan motivasi. Kisahnya bukan sekadar cerita biasa, tetapi dipenuhi dengan mesej positif yang boleh menjadi panduan hidup kepada ramai orang. Buku ini juga mengajak pembaca untuk berfikir dan merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Apakah kita sudah cukup berusaha? Apakah kita benar-benar ikhlas dalam jalan yang kita pilih? Secara keseluruhannya, Arkitek Jalanan adalah sebuah buku yang bukan sahaja menyentuh hati ramai pembaca dan membuka mata kita tentang erti perjuangan, ketabahan dan keikhlasan dalam mencapai impian. Ia lebih daripada sekadar kisah seorang pelajar seni bina. Ia adalah refleksi kepada perjalanan hidup kita sendiri, di mana setiap cabaran yang datang sebenarnya membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan matang. Jika anda mencari sebuah buku yang bukan sahaja memberi inspirasi tetapi juga membimbing kita untuk berfikir dan merenung tentang hidup, Arkitek Jalananlah adalah pilihan yang tepat. Semoga kisah ini memberikan semangat baharu dalam diri anda untuk terus berusaha, percaya pada diri sendiri dan yang paling penting, yakin bahawa setiap perjalanan hidup kita adalah yang terbaik yang ditentukan oleh Allah. Terima kasih kerana setia bersama saya sehingga penghujung ulasan ini. Sampai kita ketemu dalam ulasan buku yang seterusnya.